Macam mana kita nak capai saving sebanyak RM10,000 dalam tempoh 3 tahun menggunakan kaedah simpanan emas? Jom saya tunjukkan. Okey, RM RM10,000 dalam tempoh 3 tahun. Yang pertama, kita kena tahu RM10,000 ni sama dengan berapa gram pada ketika ini. Kalau ikut harga semasa, 1 gram hari ini sekitar RM500. Jadi, untuk RM10,000 ini bermaksud kita kena ada simpanan emas sebanyak 20 gram. 20 gram. Seterusnya, kita kena tahu 3 tahun ni sama dengan berapa bulan. Jadi, 3 tahun berjumlah 36 bulan. Bermaksud, macam mana kita nak ada simpanan dalam emas sebanyak 20 gram dalam tempoh 36 bulan. Jadi, kita bahagi saja 20 gram bahagi 36 bulan. Jadi kita perlu menabung sekitar 0.5 gram sebulan ke 1 gram. Dalam tempoh 1 bulan, kita hanya perlu menabung sekitar 0.5 gram hingga 1 gram sahaja dalam tempoh 36 bulan yang akan menyebabkan kita dapat miliki saving yang bernilai RM10,000 dalam bentuk 20 gram emas. Dan lebih menarik sebenarnya, kalau kita menabung dalam bentuk gram ini, ianya untuk jangka masa panjang, tempoh 3 tahun, insya-Allah nilainya boleh jadi lebih daripada RM10,000 ini. Kerana sifat emas itu sendiri yang akan sentiasa meningkat nilai dia untuk jangka masa panjang. Jadi siapa yang nak mulakan tabungan emas di bawah bimbingan saya, insya-Allah tuan-puan boleh tekan pautan di profil ataupun hubungi saya akan membimbing sebaiknya. Follow, like dan share video ini supaya lebih ramai orang dapat manfaat.